aku nak ajak dia buat video banyak hari-hari buat video sahur ni. Dia nak masak sikit apa-apa ke, nak jaga okey lah. Kita transfer 2,000, tak fikir panjang. Hai guys, ada satu video dekat TikTok ni yang mana dia ambil video sekerat je untuk Akil Zulkifli. Akil Zulkifli kata kat situ, dia kata dia bagi 2K je dekat bini dia. Tapi korang tengok dah sendiri video ni. Korang tahu, Ilya ni kalau nak minta duit, dia macam ni. Ni, tak sengguh tinggal 7 sen. Touch Ingo dia tinggal 7 sen tau. Mak-mak semua tinggal 7 sen. Ya nak beli yang macam. Kita dalam hati, perempuan ni, itu aku baru bagi duit kan. Lepas tu fikir. Nanti aku nak ajak dia buat video banyak hari-hari buat video sahur ni. Dia nak masak sikit apa-apa ke, nak jaga okey lah. Kita transfer 2,000, tak fikir panjang. Suami minta Ali, alhamdulillah ada rezeki lebih. Transfer tak fikir panjang, 2,000 aku transfer. 2,000 aku transfer bagikan. Banyak lah toys anak Anan. Ayah nak tidur balik ke? Ambil 2,000 aku transfer. Tak fikir panjang no. Ya no. Per 2K. Ya. Pagi-pagi ni dia buat hal. Aku punya kesabaran sebagai seorang suami yang content creator ni. Nak mencarut tak boleh. Sayang bini. Tak boleh. Jangan cakap bukan-bukan kat bini. Tak baik. Aku cakap macam ni. Kejap. Bagi masa kejap nak fikir nak buat apa. Nak buat video seorang-seorang ni bukan senang. Kalau buat berdua okey lagi. Kita ajar je. Nak baca skrip. Allahu Akbar. Nak tengok ni. Ni tunjuk je lah, lantak lah. Kejap. Mana punya penat nak shoot ni dengan dia. Buat. Ni buat satu. Sahur. Dah lah suruh masuk video ini. Cakap tudung tak. Dah lah suruh masuk video ini. Cakap Ya, ulang-ulang cakap. Penat dengan perempuan ni. Aku shoot 6 minit. Video 6 minit ni. 6 minit. Nak pergi ya Allah, yang ni time ni ni Tuhan uji kesabaran aku setinggi-tinggi langit. Penat ulang-ulang mengamuk, ulang-ulang mengamuk. Dia skrip dia tak betul. 2-3 minit aku meronta-ronta. Yang korang tengok tu berapa saat je meronta. 3-4 saat je meronta. Yang berapa minit ni aku meronta. Nak tunjuk ni goreng-goreng lagi, ambil mayonis lagi, ambil cheese lagi. Aku yang pergi ambil cheese. Baca doa lagi. Berapa minit lah. Nak mengedit lagi. Ramai-ramai. Perempuan-perempuan memang pandai. Siapa dah jadi bini, otomatik jadi pandai. Nak pergi voucher, kalau korang beli kurma ajwa. Bapak ni meniaga jual kurma senang. Tahu tak? Ni kurma aku nak habis dah. Cerita pasal kurma pula. Pandai. Ilya ni pandai. Perempuan-perempuan memang pandai. Siapa dah jadi bini, otomatik jadi pandai. Semalam, Aki buat live jual kurma. Kita pun beli kurma, suruh bini beli, tengah dapat voucher. Beli dalam live dapat voucher. Lepas tu, Ilya ni punya pandai. Dia cakap dengan Hakim, nak beli. Tak cenggu dah sikit ni. Macam mana ni? Kita pun hati berdebar-debar tengah buat live. Nak top up lagi macam mana ni pun tengah buat live. Itu yang dia mengungkit je. Sekali dah dapat 2,000. Macam-macam dia bawa check up. Tak tahulah ni. Baru top upkan dia duit ni. Tak cenggu. Esok lusa menimbun. Ini jadi gudang pasal. Sini dah lepasi gudang. Rumah aku dah macam gudang pasal. Kejap-kejap akan melambak. Anak aku nak tidur dah ni. Dia nak susu ni. Kalau perangai macam ni nak susu. 1,000 orang komen 1, kita bagi susu.
Ini video yang Akil Zulkifli post dekat TikTok. Rezeki bulan puasa buat affiliate. Alhamdulillah, semua ni takkan ada kalau bini aku tak support aku untuk buat video dan live setiap hari. Dia yang kemas barang affiliate aku, bagi idea, setup dan kemas tempat aku kerja setiap hari. Ikutkan aku malas sebab dah ada kerja hakiki. Tapi demi nak senangkan lagi keluarga dan orang sekeliling, aku cari duit lebih. Aku dan bini okey je setakat duit 2K yang kau tengok video sekerat tu. Duit aku ni semua aku bagi gitu je. Apa yang penting aku sayang bini aku. Bini aku lagi sayang aku. Kakong. Korang tengoklah sendiri rezeki Akil Zulkifli ni 100,000 weh daripada 1 Februari hingga 25 Februari. Weh, banyak weh. Aku dah malas nak bangun buat video ni. Tapi korang fikirlah sendiri. Asyik nak mengata je bulan-bulan puasa ni. Mengata macam-macam kata kepada orang. Tapi kita tak tahu hidup orang di belakang kamera tu macam mana. Apa pun komen kat bawah. Apa pendapat korang?